Tahun 2024, lebih 35,000 warga asing pilih Malaysia sebagai rumah kedua mereka. Tapi tahukah anda, Indonesia yang dulu jadi pilihan utama ekspat Asia Tenggara, kini kehilangan daya tarikan. Hari ini, saya nak dedahkan kenapa ramai ekspat beralih arah dan fakta sebenar yang media besar tak berani cerita. Kalau anda dengar sekarang, tolong saya buktikan satu perkara. Kawan saya dari Jakarta kata, video macam ni takkan sampai 500 views sebab orang Malaysia tak kisah pasal isu regional. Tapi saya percaya, anda semua nak tahu kebenaran di sebalik fenomena ni. Bantu saya tunjukkan yang kita Malaysia suka belajar dan berkongsi ilmu bermanfaat. Assalamualaikum. Sejak 2019, data immigration menunjukkan penurunan 40% permohonan visa kerja ekspat di Indonesia. Masa yang sama, Malaysia nampak peningkatan mendadak. Ini bukan kebetulan. Ada 3 faktor utama yang ramai tak perasan dan faktor pertama melibatkan wang anda setiap bulan. Mari kita mulakan dengan kos sara hidup sebab inilah yang paling ketara. Seorang ekspat di Kuala Lumpur boleh sewa apartmen 1 bilik di kawasan Prime macam Mont Kiara dengan harga sekitar RM2,500 hingga RM3,500 sebulan. Anda dapat kemudahan lengkap, keselamatan 24 jam, kolam renang, gym. Sekarang bandingkan Jakarta. Apartmen setaraf di Sudirman atau Kuningan, harga cecah 15 juta hingga 25 juta rupiah sebulan, yang kalau convert, hampir RM4,500 hingga RM7,500. Hampir 2 kali ganda untuk standard yang sama. Tapi tunggu, cerita belum habis. Kos makanan pun berbeza jauh. Nasi lemak dengan ayam goreng kat Malaysia, RM7 hingga RM10 dah kenyang. Makan tengah hari kat kedai mamak, RM15 dah boleh order nasi biryani dengan air. Jakarta, nasi goreng biasa kat warung sederhana pun dah RM35,000 hingga RM50,000, lebih kurang RM10 hingga RM15. Kalau makan kat tempat untuk ekspat, satu mil boleh sampai RM150,000 atau RM35 ke atas. Anda nak tahu yang paling mengejutkan? Pengangkutan. Grab dari KLCC ke Bangsa, lebih kurang 8 kilometer, harga dalam RM15 hingga RM20. Dari Sudirman ke Kemang Jakarta, jarak sama, Grab boleh charge RM80,000 hingga RM120,000 masa peak hour. Convert jadi RM24 hingga RM36. Lebih mahal 50% untuk jarak yang sama. Dan ini belum kira kemacetan Jakarta yang boleh buat perjalanan 30 minit jadi 2 jam. Sekarang mari kita beralih ke sesuatu yang ramai ekspat sangat pentingkan, infrastruktur digital dan kemudahan perbankan. Malaysia ada kelebihan tersembunyi yang Indonesia masih struggle nak capai. Internet di Malaysia stabil dan pantas. Pakej fiber 100 megabit sesaat unlimited hanya RM100 hingga RM150 sebulan dari penyedia seperti Time, Maxis atau Unify. Anda kerja dari rumah, video call dengan klien luar negara, streaming 4K, semua lancar. Jakarta, fiber 100 megabit per detik dari provider utama macam IndiHome atau Biznet, cecah RM500,000 hingga RM800,000 sebulan. Convert jadi RM150 hingga RM240. Tapi masalahnya bukan harga je. Stability dia inconsistent. Ramai ekspat komplain, internet down tengah meeting penting, speed drop tiba-tiba. Dan sistem perbankan Malaysia jauh lebih mesra ekspat. Anda boleh buka akaun bank dalam masa 30 minit dengan pasport dan visa kerja sahaja. Maybank, CIMB, Public Bank, semua ada desk khas untuk foreigners. Online banking smooth, English interface lengkap, transfer international senang. Indonesia, birokrasi masih tebal.
Nak buka akaun perlu NPWP, Surat dari company, bukti alamat. Kadang-kadang kena datang bank 3-4 kali. Dan ramai bank masih guna interface bahasa Indonesia dominan yang menyusahkan expat yang tak fasih. Tapi ada satu perkara yang lebih besar dari semua ini. Dan ini yang buat ramai expat buat keputusan muktamad. Keselamatan dan kestabilan politik. Malaysia masih dipandang sebagai negara yang selamat dan stabil walaupun ada pergolakan politik. Kadar jenayah rendah berbanding. Anda jalan malam di Bukit Bintang, Petaling Street, even Bangsa, rasa selamat. Expat dengan anak kecil senang hati bawa family jalan-jalan. Indonesia, especially Jakarta, masih hadapi isu jenayah jalanan yang lebih tinggi. Snatch theft, pickpocket, scam targeting foreigners masih berlaku kerap. Ramai expat kena pesan jangan flash phone kat publik. Jangan pakai jam mahal keluar malam. dari segi politik, Malaysia, walaupun bertukar kerajaan beberapa kali, sistem masih maintain stability. Business confidence tinggi. Expat yang datang kerja dengan MNC atau start business sendiri rasa secure jangka panjang. Indonesia sedang hebat dari segi ekonomi, tapi masih ada uncertainty dalam policy implementation. Ramai investor expat komplain policy berubah-ubah, enforcement tak konsisten. Sekarang topik yang paling ramai expat bincangkan dalam circle mereka, pendidikan anak dan healthcare quality. International school di Malaysia, world class dan lebih affordable. Mont Kiara International School, Garden International School atau Australian International School KL charge sekitar RM40,000 hingga RM80,000 setahun untuk primary level. Kurikulum British, Australian atau IB Standard. Jakarta punya international schools? Jakarta International School atau British School Jakarta Boleh charge 200 juta hingga 400 juta rupiah setahun. Convert jadi RM60,000 hingga RM120,000. Hampir 50% lebih mahal untuk standard yang sama. Healthcare pula, satu lagi game changer. Malaysia terkenal dengan medical tourism sebab kualiti tinggi, harga reasonable. Hospital Glen Eagles, Pantai Hospital, Prince Court, semua accredited international, doktor terlatih overseas, peralatan canggih. Consultation specialist RM150 hingga RM250. MRI scan around RM1,000 hingga RM1,500. Indonesia? Specialist consultation kat hospital swasta macam Siloam atau MRCCC Siaga Raya boleh sampai RM500,000 hingga RM1 juta. MRI scan RM5 juta hingga RM8 juta. Convert jadi RM150 hingga RM300 untuk consultation, RM1,500 hingga RM2,400 untuk MRI. Yang paling penting, Malaysia punya medical professionals, ramai yang fasih English. Expat tak perlu risau language barrier masa emergency. Indonesia masih struggle sikit dengan ni, especially kat hospital yang bukan cater untuk foreigners. Tapi satu faktor yang jarang orang cerita, dan ini yang ramai expat privately mengaku. Multicultural environment dan ease of integration. Malaysia naturally multicultural. Melayu, Cina, India, hidup harmoni. Expat dari mana-mana pun senang blend in. Western expat, Asian expat, Middle Eastern expat, semua ada komuniti masing-masing, tapi juga mix freely. Cari makanan halal senang. Cari makanan non-halal pun senang. Nak celebrate Christmas? Ada. Deepavali? Ada. Chinese New Year? Ada. Hari Raya? Ada. Semua orang respect different cultures and religions. Indonesia memang majoriti Muslim dan culture dia rich, tapi untuk non-Muslim expat, kadang-kadang rasa limited.
Nak cari pork atau alkohol, kena ke specific area. Availability terhad. Harga melambung sebab teks tinggi. Ramai Western expat rasa macam kena adjust lifestyle drastically. Malaysia? Jaya Grocer, Benz Independent Grocer, Village Grocer, semua stok complete international products. Wine, cheese, imported meats, semua ada. Harga reasonable, quality terjamin. Dan bahasa pun faktor besar. Malaysians generally very comfortable with English. Dalam office, mixed language biasa. Melayu sikit, English sikit, kadang Mandarin atau Tamil. Expat cepat adapt. Pergi kedai, restoran, bank, hospital, most people boleh communicate in English. Indonesia? Bahasa Indonesia dominan. English proficiency masih rendah, especially outside Jakarta Pusat. Expat struggle nak buat simple task macam order Grab, beli groceries, cakap dengan landlord. Sekarang mari kita tackle elephant in the room, visa policies dan work permit kemudahan. Malaysia tawarkan Malaysia My Second Home program yang sangat atraktif. Expat yang qualify boleh dapat visa jangka panjang 5 hingga 10 tahun, boleh bawa family, anak boleh sekolah kat sini. Requirements memang ada, financial proof, medical check-up, tapi proses straightforward. Dan untuk work permit, Employment Pass Malaysia, processing time around 2 hingga 4 minggu if documents complete. Renewal senang kalau company still sponsor. Indonesia punya kitas proses lagi complicated. Ramai expat komplain kena renew setiap tahun, documents banyak, processing slow, kadang-kadang kena hire agent just to navigate bureaucracy. Immigration office queue panjang, staff tak semua helpful, language barrier tambah stress. Malaysia immigration generally more efficient, ada online system, counter service acceptable. Cukai pun satu consideration besar. Malaysia income tax progressive, rate maximum 30% untuk high earners. Tapi ada banyak deductions and reliefs yang boleh claim. Indonesia income tax pun progressive, maximum rate sama around 30%. Tapi enforcement dan compliance requirements lebih strict. Ramai expat rasa macam under microscope. Paperwork banyak, quarterly reporting complicated. Anda mungkin tertanya sekarang, adakah ini bermaksud Indonesia completely out of the game? Tidak 100%. Indonesia masih punya kelebihan tertentu. Pasaran dia jauh lebih besar, 270 juta population versus Malaysia 33 juta. Untuk business expansion, Indonesia offer massive potential. Bali masih jadi magnet untuk digital nomads dan retirees yang cari island lifestyle. Cost of labor ke Indonesia lebih rendah, jadi manufacturing dan production-based business dapat margin better. Tapi untuk average expat professional yang cari balance antara quality of life, affordability, kemudahan, dan family-friendly environment, Malaysia menang banyak round. Anda dapat first world infrastructure dengan third world prices kat certain aspects. Anda dapat safety, stability, multicultural exposure, excellent healthcare dan education, semua dalam satu package yang affordable. Fakta yang paling mengejutkan? Survey Expat 2023 oleh Internations letak Malaysia ranking 8 dalam Global Index untuk expat satisfaction. Indonesia, ranking 35. Quality of urban living environment, Malaysia skor 72 dari 100. Indonesia skor 54. Ease of settling in, Malaysia skor 68. Indonesia skor 58. Numbers ni tak tipu. Jadi kenapa expat pilih Malaysia bukan Indonesia lagi? Sebab Malaysia deliver complete package. Anda tak perlu sacrifice comfort untuk affordability. Anda tak perlu sacrifice safety untuk adventure. Anda tak perlu sacrifice professional growth untuk personal happiness. Kalau anda orang Malaysia, sekarang anda tahu nilai sebenar negara kita dalam global stage.
Kita ada something special yang ramai negara jiran struggle nak replicate. Kalau anda tengah consider jadi expat atau kenal expat yang confused nak pilih mana, share video ni dengan mereka. Like kalau anda bangga jadi Malaysian. Subscribe untuk lebih banyak insights macam ni. Komen negara mana lagi anda nak saya compare dengan Malaysia. Malaysia bukan perfect, tapi untuk ramai expat, Malaysia adalah pilihan paling bijak mereka pernah buat. dan data membuktikannya setiap tahun.